Oh, dua ekor ni. Ni lagi satu ni. Baling ni. Baling dekat aku, ada 2 ekor. Assalamualaikum, selamat petang guys. Okey, lagi sekali kita berjumpa dalam sesi mencari peacock bass. Masa cuti lagi So, kita habiskan waktu cuti kita dengan benda-benda berfaedah lah. Iaitu pergi memancing. Ini kita pergi tempat lain ni. Jauh kita pergi. Entah mana dah ni Kita tengok pada kejap lagi Okay guys, jumpa kejap lagi. Ni kena. Okey, ni kena. Boleh tahan berat juga. Oh, dua ekor ni. Ni lagi satu ni. Baling ni. Baling dekat aku, ada 2 ekor. Baling ni. Nampak ni. Baling dekat aku ni. Tu. Ada 2 ekor lagi. Yang lagi seekor lagi besar. Ni. Ni. Ni ada 3 ekor ni. Baling ni. Cepat ni. Okey, ngam ni. Okey, dia kejar. Alah di. Cepat ni. Okey, ni baling. Ni. Nampak ni. Kau tak pakai spek dah terlepas ni. Okey guys. Kita pakai pensel merah hari ni. Alhamdulillah, saiz ni Ada lagi besar tadi. Dia tak makan pula yang tu. Okey ni guys. Di. Bosok ni di. Relax di. Relax je. Okey, pom. Okey, ni besar. Okey, saudara ready kena yang besar Sini. Okey, rek sini sikit. Okey, alhamdulillah. Saiz seronok 30. Alhamdulillah. Saiz ni. Berapa ni? Dalam 20 lebih, 30 Nampak guys. Rajin pula dia makan ni. Okey, cuba lagi. Ada yang besar tu. Alamak Alah, Oi, melambung baik. Mantap. Gila. Melambung. Melambung babe. Makan terbang macam siakap. Ya, alhamdulillah makan terbang Dan macam ini barang ini hari. Okay guys, dia dah tak nak makan top water. Kita try bulu pula. Kita try fly. Kalau lebih kurang macam ni lah ini pun tak tahu dia makan ke tidak. Kita cuba je lah. Okay. Dah kena guys. Lucut pula. Alhamdulillah guys, hari ni hasil memberansangkan PB sambar melompat pun ada. Okay lah, hari pun dah gelap. Kita beransur balik lah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.